Okey, seterusnya kita akan teruskan dengan kita nak tahu apa sumbangan karyawan negara, sastrawan negara ni, Zurina Hassan, kepada negara dan kepada kita lah, generasi muda. Dengan itu saya mempersilakan panel seterusnya Saudari Nur Azlin untuk memberitahu sedikit sebanyak sumbangan karyawan sastrawan negara ni. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua dan juga rakan panel saya pada hari ini. Okey, hari ini saya akan ulaskan tentang sumbangan Datuk Dr. Zurina Hassan dalam perkembangan sastra. Okey, daripada hasil daripada rakan-rakan panel saya tadi, daripada karya-karya yang beliau hasilkan, mestilah kita nak tahu kan apa je sumbangan yang beliau telah kembangkan dalam dunia sastra kita ni. Okey, Datuk Dr. Zurina Hassan telah memberikan banyak sumbangan dalam memperkembangkan dunia sastra tanah air. Antara sumbangan beliau ialah memberi inspirasi kepada masyarakat dari segi pemikiran melalui hasil karyanya. Okey, antara karya beliau ialah Sesayup Jalan yang telah diterbitkan pada tahun 1974. Okey, karya ni dia menyentuh persoalan kehidupan, nilai kemanusiaan dan juga perjuangan wanita. Melalui bahasa yang indah dan penuh falsafah yang terdapat dalam karya ni, beliau berjaya membangkitkan kesedaran serta mendorong pembaca untuk berfikir secara matang tentang nilai diri dan tanggungjawab terhadap masyarakat. Oh, jadi maksudnya daripada karya Zurina Hassan ni dia berjaya menyumbangkan untuk orang lain berfikir, sebab kita tahu dia banyak membawa suara-suara wanita. Jadi maksudnya wanita-wanita ni akan berfikir berkenaan apa yang ditulis tu, dia akan ambil sebagai pengajaran untuk dia orang sebenarnya. Okay. So boleh tak terangkan lagi berkenaan dengan karya-karya, apakah sumbangan karya-karya beliau kepada kita? Okey. Selain itu, beliau turut menghasilkan pelbagai karya penulisan seperti sajak, puisi, cerpen dan juga novel. Yang karya-karya yang dihasilkan oleh beliau ni dia memperkayakan khazanah kesusastraan Melayu. Karya-karya beliau bukan sahaja menghiburkan tetapi juga membawa cerita yang mendalam tentang kehidupan, cinta dan tanggungjawab perjuangan manusia. Keaktifan beliau dalam pelbagai genre membuktikan kehebatan beliau sebagai penulis serba boleh yang memberi sumbangan besar kepada penulisan kreatif. Okey, antara karya-karya beliau ialah Apabila Kata-Kata Menjadi Sebuah Dosa dan memoir Zurina Hassan iaitu Menjejak Puisi. Okey, so maksudnya daripada karya-karya yang beliau hasilkan, beliau berjaya untuk menarik minat orang lain sebenarnya kan. Sumbangan dia ialah menarik minat orang lain untuk berkarya seperti beliau. Dan dengan apa yang ditulis ni, saya sendiri tertarik untuk selepas habis sesi kita ni, mungkin untuk membaca karya-karya yang beliau hasilkan sebenarnya. InsyaAllah. Okay, seterusnya boleh tak saya nak minta panel untuk ceritakan sikit apa sumbangan dengan puisi-puisi karya-karya beliau ni, apa yang beliau berjaya berikan, naikkan nama negara ke dan sebagainya, boleh kongsikan? Okey, seterusnya Zurina Hassan turut berjasa dalam meningkatkan martabat sastra Melayu di mata dunia melalui pengiktirafan antarabangsa seperti Anugerah Singrai. Beliau berjaya memperkenalkan keindahan bahasa dan pemikiran Melayu kepada masyarakat luar. Okey, karya-karyanya menjadi bukti bahawa sastra Melayu mampu berdiri sama tinggi dengan karya dari negara lain di peringkat global. Okey, so maksudnya sumbangan beliau melalui karya ni, beliau berjaya menaikkan nama negara kita sebenarnya. Pada masa tersebut, mungkin negara kita masih sedang membangun. Dengan apa yang beliau laksanakan, negara kita dapat dikenali oleh negara luar sebenarnya, dan membuktikan yang bahawa kita punya karya, kita punya sastrawan bukan calang-calang orang sebenarnya. Okay, seterusnya saya nak minta panel untuk terangkan
sedikit berkenaan sumbangan dengan apa yang beliau perolehi, iaitu telah dinobatkan sebagai sastrawan negara. Okey, macam yang host cakap sebentar tadi, Zurina Hassan ni bukan sahaja calon-calon orang. Beliau juga telah dinobatkan sebagai sastrawan negara yang ke-13. Sekaligus menjadi wanita pertama yang menerima anugerah tertinggi dalam bidang sastra di Malaysia. Anugerah ini bukan sahaja mengiktirafkan ketokohan beliau tetapi juga membuka jalan kepada lebih ramai wanita untuk bergiat aktif dalam bidang penulisan. Jadi maksudnya daripada apa yang beliau telah dapatkan, iaitu telah dinobatkan sebagai sastrawan negara yang ke-13 dan merupakan wanita pertama yang berjaya mendapatkan gelaran tersebut, telah memberi ilham kepada wanita-wanita lain untuk sama-sama bergiat dalam dunia sastra Melayu sebenarnya. Terima kasih saya ucapkan kepada panel saudari Nur Azlin atas perkongsian sebentar tadi. Dengan perkongsian itu, saya kira tamatlah sesi podcast kita pada hari ini. Secara kesimpulannya, saya nak merangkumkan bahawa kita generasi muda pada hari ini sepatutnya menghargai karya-karya sastrawan negara kita, Zurina Hassan, untuk dijadikan pedoman dan panduan dalam kehidupan. Sebab kita generasi muda pada hari ini sangat leka sebenarnya dan sangat-sangat terbuai dengan arus kemodenan dan lari jauh daripada budaya dan adat bangsa kita, bangsa Malaysia. Saya kira itu sahaja perkongsian kita pada hari ini. Semoga perkongsian ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan kepada yang mendengar. Sekiranya itu saja. Sekian. Terima kasih kepada kami.